hari Arafah, Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, Nabi kata khairud du'a doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Sebab itu satu-satunya ibadah yang dilakukan secara berjamaah, secara fokus di hari Arafah nanti, selepas Zuhur sampai Maghrib, hanya doa. Tak ada benda lain mereka buat. Hanya doa. Solat dah jamak dan sebagainya, hanya berdoa, minta apa saja. So kita nanti akan masuk hari Arafah ni, jangan ikut waktu di sana, ikut waktu kita kat sini. Kita dah sebut dulu, hari Lailatul Qadar pun sama kan, bincang macam ni Lailatul Qadar kat Mekah berapa hari bulan. Jangan pening-pening. Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan mengikut tempat dan masa kita berada, ikut waktu dan masa tempat, itulah. Jadi ikut hari Arafah bila kita berada, jam berapa itu bermula selepas Zuhur sampai Asar. Sebahagian sahabat dan juga tabi'in diriwayatkan daripada sumber-sumber yang kuat bahawa walaupun mereka tidak berada di hari Arafah, pada hari Arafah di bandar-bandar lain di Iraq, di mana? Di Syam, mereka akan pergi dan beruzlah. Pergi duduk seorang-seorang, maybe di masjid atau rumah, ada tempat khusus duduk dan berdoa. Ini kena masuklah dalam schedule satu puasa, kalau boleh insya-Allah, kalau tak boleh tak apa, berdoa daripada waktu Zuhur sampai waktu Maghrib, sehingga matahari tergelincir. Nabi SAW mula bergerak ke Muzdalifah selepas matahari betul-betul dah tak nampak dah ring tu, tak nampak apa, plate matahari tu tak nampak dah. Saya masih ingat lagi scene itu, semua orang akan last minute seolah-olah meraung, menangis waktu matahari dah nak hilang tu daripada pandangan tu. Dan bila habis tu semua orang akan berangkat dan pergi ke Muzdalifah. So ada kisah macam Nabi SAW berangkat pergi ke Muzdalifah, Nabi suruh slow, jangan laju-laju.